Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Itqan IPJ Kampus Tunusion Batu Pahat Johor bangga mempersembahkan inovasi bahan bantu mengajar digital kami, Taysir Tashil. Inovasi ini diinspirasikan daripada konsep Taysir, iaitu memudahkan, dan Tashil, iaitu meringankan kefahaman pelajar serta pengajar dalam menguasai hukum bacaan khusus riwayat Hafs dan Asim melalui Thoriq Asy-Syatibiyah. Taysir Tashil dibina berasaskan perisian Microsoft PowerPoint dan klip video sebutan makhraj sebenar. Dalam pengajian Al-Quran, sebutan huruf-huruf khusus seperti Ishmam, Tashil dan Imalah serta lain-lain memerlukan ketepatan makhraj bibir dan lontaran suara yang tepat. Malangnya, sumber PDP sedia ada, bersifat statik tanpa media audio visual. Impaknya, guru mengambil masa sehingga 40 minit hanya untuk menerangkan satu hukum selain mengalami keletihan suara. Malah, capaian internet yang tidak stabil di bilik darjah menyukarkan carian video luar secara langsung. Data baseline kami membuktikan 75% pelajar gagal menyebut hukum khusus ini dengan tepat. Bagi mengupas punca akar masalah, Kumpulan Itqan menggunakan analisis rajah tulang ikan dan teknik 5 whys. Kami mengelompokkan masalah kepada 4 aspek utama. Pertama, bahan. Kedua, kaedah. Ketiga, manusia. Dan yang keempat, persekitaran. Hasil analisis menunjukkan 45% daripada punca utama kegagalan penguasaan pelajar berpunca daripada ketiadaan visual dan audio sebutan makhraj secara langsung semasa proses PDP. Pelajar tidak dapat membayangkan pergerakan bibir yang betul jika hanya membaca penerangan dalam bentuk teks pegun. Menerusi metrik penilaian keputusan, Kumpulan Itqan telah memilih penyelesaian terbaik, iaitu membangunkan perisian PowerPoint interaktif dengan klip video terbina, Taysir Tashil. Inovasi ini disiap sediakan dengan kos RM kosong kerana menggunakan lesen perisian sedia ada, serta beroperasi 100% secara luar talian atau offline. Lebih penting, Taysir Tashil telah mendapat pengesahan dan verifikasi rasmi, iaitu sanad bacaan daripada pakar tajwid bertauliah Ustaz Muhammad Anwar bin Hayyan, mengesahkan bacaan di dalamnya adalah tepat dan mematuhi disiplin qiraat. Mari kita lihat bagaimana Taysir Tashil berfungsi antara muka direka mesra pengguna dengan butang navigasi yang intuitif. Melalui menu bacaan khusus, guru atau pelajar hanya perlu menekan satu butang. Klip video paparan makhraj bibir sebenar akan dimainkan secara terus bersama audio yang jernih tanpa bergantung kepada peranti web atau internet. La ta'manna La ta'manna. Selain modul teks Rasam Osmani, Taysir Tashil dilengkapi dengan 15 soalan latihan aneka pilihan interaktif untuk menguji kefahaman, serta disediakan indeks istilah tajwid sebagai rujukan pantas pelajar. Impak pelaksanaan Taysir Tashil amat merangsangkan. Ujian pasca ke atas 40 orang pelajar menunjukkan kadar penguasaan sebutan tepat meningkat secara mendadak daripada 25% kepada 90%. Purata markah pelajar turut melonjak daripada 42.5% kepada 84.2%. Kategori pelajar yang belum menguasai berjaya dikurangkan kepada 0%. Dari sudut pengurusan PDP, masa penerangan guru berjaya dijimatkan
daripada 40 minit kepada 12 minit sahaja. Baki masa kini dimanfaatkan sepenuhnya untuk latihan talaqi musyafahah secara individu. Taisir Tasheel mempunyai potensi pengembangan yang amat luas. Inovasi ini boleh diaplikasikan kepada platform e-pembelajaran seperti Google Sites Interaktif dan modul pembelajaran berasaskan video. Di samping itu, inovasi ini berpotensi untuk direplikasi di sekolah-sekolah seluruh negara serta diperluaskan kepada topik-topik qiraat yang lain bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, Taisir Tasheel terbukti memudah cara dan meringankan pembelajaran Al-Quran demi memelihara ketepatan bacaan tajwid. Sekian dari kami, kumpulan Itfan. Terima kasih.